Masa tu hati ni mulalah rasa berdebar-debar kan. Harap ni tak ada masalah lah. Baru hari pertama kayuh, cabaran dah bermula. Kami dibawa ke satu kawasan tanah lapang yang jauh daripada jalan raya. Tiba-tiba askar tu jerit, "Go, hide there, hide there." Waktu kami kayuh tu, tiba-tiba ada seorang budak yang berbasikal. Dia dekatkan diri dengan kami lah. Dan dia bercakap dalam bahasa Parsi. Orang-orang dekat sekeliling tu, ada seorang lelaki tu, dia lepas tengok TV, dia tengok kami. Saya macam, kenapa pula dia ni asyik tengok kita je kan. Saya dapat rasa lah jantung saya masa tu berdegup kencang lebih daripada biasa. Masa tu dah rasa cemas, seram, gemetar lah. Dan masa tu memang tak boleh tidur lah. Dan saya rasa macam setiap pergerakan saya tu akan ada mata yang sedang memerhati. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Alright, untuk episod kali ni saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan. Dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Alright, tanpa kita lengahkan masa, jom kita sambung cerita. Okay, pada minggu lepas saya kongsikan kisah di Uzbekistan, macam mana kami cross daripada Uzbekistan masuk ke Afghanistan. Dan Alhamdulillah semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke Afghanistan. Kita rakyat Malaysia hanya perlukan visa yang masa tu kami apply di Uzbekistan dibantu oleh Datuk N sebelum masuk ke Afghanistan. Bila masuk ke Afghanistan, kita tak perlu untuk nak bayar apa-apa. Tinggal tunjuk saja kita punya pasport dan kita pun masuk ke Afghanistan lah. Masa tu saya, Adilah, Amirul dengan Aiman, kami berempat cross sama-sama daripada Uzbek masuk ke Afghanistan. Dan pada waktu tu kami cross lewat dah malam. Bila kami sampai masuk ke Afghanistan, waktu tu dah gelap. Masa tu saya dan Adilah decide untuk nak bermalam di satu restoran, tapi Aiman dengan Amirul dia decide untuk nak ambil taksi terus sampai ke Mazar-i Sharif dan tunggu kami dekat sana. Selepas kami bermalam satu malam di restoran tu, pada keesokan harinya kami pun mulakan kayuhan kami yang pertama. Kami kayuh di Afghanistan. Pagi tu memang sangat cantik tapi sangat sejuk. Kalau tengok dalam video nampak macam panas terik sebab dia punya cahaya matahari dia tu memang sangat cerah. Tapi mulut kami berkepul-kepul keluar asap. Dia masih sejuk lah tapi cahaya matahari terik dekat atas kepala lah. Okay, dan macam biasa Adilah dia kayuh dekat depan, saya kayuh dekat belakang lah. Masing-masing masa tu tengah melayan perasaan sendiri. Dan masih lagi tak percaya yang kami sebenarnya dah ada di dalam bumi Afghanistan dah. Yang biasa kita dengar tentang dunia Afghanistan ni melibatkan Taliban dan sebagainya. Masa tu saya memang tak sabar nak explore apa yang ada dekat Afghanistan ni. Dan masa tengah kayuh tu, tiba-tiba ada sebuah truk polis berhenti betul-betul dekat depan kami. Dia orang suruh kami untuk berhenti dekat tepi jalan. Saya tak pastilah, agaknya polis tu pun hairan macam mana manusia macam kami ni boleh kayuh dekat kawasan tu kan. Dekat Afghanistan ni situasi dia sebenarnya berbeza. Mana-mana pihak yang ada kaitan dengan agensi kerajaan, mereka ni sangat berisiko dengan serangan Taliban. So tak kira lah apa pun, termasuklah menggunakan laluan yang sama dengan pihak kerajaan pun dianggap berisiko. Tu askar tu tanya, nak pergi mana? Saya jawab sambil tersenyum, kita orang nak pergi ke Mazar-i Sharif. Dan masa tu askar tu dia minta pasport. Saya dengan Adilah serahkan pasport pada askar tu tanpa apa-apa buruk sangka lah. Dan sepanjang perbualan kami pada waktu tu, saya cubalah untuk nak tersenyum kan. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan lah, walaupun muka askar tu bengis kan. Dan tiba-tiba askar tu cakap, follow me. Askar tadi dia beri arahan pada kami untuk ikut dia, dan pasport kami dia tak bagi balik. Masa tu hati ni mulalah rasa berdebar-debar kan. Harap ni tak ada masalah lah. Baru hari pertama kayuh, cabaran dah bermula kan. Kami dibawa ke satu kawasan tanah lapang yang jauh daripada jalan raya. So maksudnya keluar daripada jalan raya tu. Dan masa tu askar tu cakap, stay here, you cannot go anywhere for a moment, stay behind our truck. Masa tu askar tu disuruh kami duduk dekat belakang truck. Dan masa tu kita orang tak faham lah apa masalah askar ni kan, suruh tiba-tiba kita orang duduk dekat situ. Dan masa tu Adilah tanyalah pada saya kan, apa yang askar ni suruh buat. Masa tu saya pun tak tahu, saya pun angkat bahu dan saya pun beranikan diri lah untuk nak bertanya kan, sorry, any problem? Dan dia kata, no problem, you just stay here for a while. Okay, askar tu cakap. Dan masa tu saya dengan Adilah terpaksalah ikut apa yang dia nak kan. Masa tu kami bercangkung dekat belakang truk tu. Saya nampak lah mulut Adilah ni dia terkumak kamit kan. Dia baca apa pun saya tak tahulah. Saya pun masa tu terlawat lah tak putus-putus agar orang terhindar daripada segala benda yang tak diingini lah. Dan bila dah cangkung lama sangat, so masa tu saya pun berdirilah disebabkan kaki rasa lenguh. Dan masa tu sajalah jalan-jalan dekat sekitar truk tu. Waktu tengah jalan-jalan tu, tiba-tiba
tiba-tiba askar tu jerit, go, hide there. Dan askar tu menjerit masa tu, dan saya pun terus lari pergi kat belakang truk tu balik lah. Tak tahu pun apa yang berlaku pun sebenarnya. Dan tiba-tiba ada beberapa kereta askar yang lalu, dan ada beberapa kereta VIP yang lalu dekat depan kita orang. So nampak dia macam kereta kedutaan lah. Masa tu Adilah tanya, siapa tu bang? Saya cakap lah, entah, saya pun tak tahu, tapi nampak macam orang penting. Tapi kenapa kita pula yang kena sorok ni? Tak faham betul. Dan masa saya tanyalah dengan askar tu, siapa dia orang tu? Dan askar tu cakap, Uzbekistan government. Mungkinlah ada rombongan kerajaan dari negara jiran Uzbek yang jarah ke Kabul. Sebenarnya mereka tu baru je terima presiden baru selepas kematian presiden mereka yang dulu, iaitu Islam Karimov. Lepas dia rombongan tu lepas, askar tadi dia bagi balik kita orang punya pasport dan dia benarkan kami untuk sambung kayu. Dan saya masih tak pasti lagi apa tujuan dia untuk arahkan kami bersembunyi. Tetapi yang pastinya benda ni dah selesai lah, alhamdulillah. Guys, sorry kacau. Saya janji tak lama, 30 saat je. Saya ada hadiah nak bagi pada anda. E-book Ustazah Basikal, 30 muka surat. Saya bagi percuma je hari ni. Kisah dalam buku ni dah banyak buat wanita menangis dan berubah. Kalau anda rasa hidup anda perlukan sesuatu yang baru, cerita ini untuk anda. Saya boleh tarik e-book percuma ni bila-bila masa je. Jadi, jangan tangguh. Scan QR di skrin ini sekarang. So, askar tadi sempat pesan kepada kami agar berhati-hatilah dalam sepanjang kayuhan di Afghanistan. Dia nasihatkan juga supaya mengurangkan masa berkayu dekat sini. Dan dia doakan jugalah kami sampai selamat di destinasi yang kami nak pergilah. Dan masa saya minta izin, boleh tak kita nak tangkap gambar? Dan dia benarkanlah untuk tangkap gambar. Dan masa saya tanyalah nama dia siapa? Nama askar tu Munir. Dan dia suruh panggil dia Munir lah. Dan dia bagi nombor telefon kepada kami. Dia kata kalau perlukan apa-apa bantuan, just beritahu je dia. In future, InsyaAllah dia akan cuba bantulah. Saya ucapkan terima kasih kepada Munir. Dan rupa-rupanya askar dekat Afghanistan ni memang sangat baik lah. Allah hantar askar ni jaga kita orang. Ini semua adalah apa yang Allah susun untuk kami lah, alhamdulillah. Dan kami pun teruskanlah perjalanan ke arah Mazar-i Sharif dan melalui jalan yang kosong, yang tak ada kereta langsung dan tak ada orang. Dekat kiri kanan hanyalah padang jarak, padang terkukur. Tak ada satu bangunan pun kecuali padang pasir. Dan sesekali kita orang nampak bangunan-bangunan yang terbiar dan separuh hancur. Dan selepas beberapa lama kita orang kayuh, akhirnya kami tiba dekat satu perkampungan kecil. Bolehlah kami cari masjid dan solat jamak Zuhur dengan Asar. Waktu kami kayuh tu, tiba-tiba ada seorang budak yang berbasikal. Dia dekatkan diri dengan kami lah. Dan dia bercakap dalam bahasa Parsi yang saya sendiri pun tak faham. Dia tunjuk diri dia seperti dia memperkenalkan dirinya dan sebut Abdullah. Dan saya masa tu senyum dan beritahu nama saya adalah Ahmad. Dan masa tu Abdullah ni cakap chai. Agak faham lah ya, bila dia kata chai tu, chai adalah teh lah kan. Dekat India, Pakistan pun masih lagi sebut chai. Dan masa tu saya cakap okey je lah, nak belanja minum kan. Abdullah ni dia ajak kami ke kawasan yang ada beberapa buah bangunan kedai lah dekat situ. Tapi nampak macam dah lama tak digunakan. So saya tak pasti nak bawa kami pergi ke mana. Saya ajak lah Adilah, yang jom. Abdullah ni dia ajak pergi dekat tempat dia. Tiba-tiba Abdullah dia masuk ke dalam satu bangunan rumah kedai yang kosong. Dalam dia ada sekeping kapet dengan sedikit peralatan memasak je. Ada seorang pakcik tua juga dekat dalam kedai tu. Kami bersalaman lah dengan pakcik tu. Dan Abdullah tunjukkan kepada pakcik tu dan mengatakan mungkinlah pakcik tu adalah ayah dia. Saya kenalkanlah diri, saya Ahmad dan isteri saya Adilah kepada pakcik tu. Dan pakcik tu dia kenalkan diri dia sebagai Fakhruddin. Saya rasalah pakcik tu adalah ayah kepada Abdullah lah. Pakcik Fakhruddin dia suruh kami duduk dekat atas kapet. Dia keluarkan bahan-bahan untuk nak buat chai. So Adilah tanya saya lah, siapa tu bang? Saya cakap lah, budak ni nama dia Abdullah dan dia ajak kita ke sini. So abang ikut je lah. Abang tak faham sangat apa yang dia cakap sebenarnya. Nak kata restoran tak macam restoran, nak kata rumah tak nampak macam rumah pula. Maksud saya pelik lah tengok ruang sekeliling bangunan tu kan. Kami baru masuk, abang rasa tu ayah dia kot. Kata masa tu saya teka je lah. Pakcik Fakhruddin dia siapkan chai dan dia kembali tempat dia lah untuk nak masak. Kami tak faham sebenarnya. Selepas Pakcik Fakhruddin menghidangkan chai, Abdullah dia terus hilang entah ke mana. So Pakcik Fakhruddin pun mula memasak. Pakcik Fakhruddin dia tanya, Karai? Tanya kepada kami lah dengan tanda gaya tangannya menandakan dia mahu masak dan mengajak kami makan lah. So masa tu saya pandang Adilah, nak makan tak yang? Saya tanya. Adilah cakap boleh je. Saya pun tunjuk lah okey. So maksudnya setujulah. Adilah tanya, Abdullah cakap apa tadi? Dia jemput datang minum atau kita kena bayar? Saya pun angkat bahu. Entah, saya pun tak tahu. Kalau dia suruh bayar, kita bayar je lah. Saya pun datanglah dekat Pakcik Fakhruddin yang tengah masak tu. Dia duduk dekat atas lantai. Kualinya tu dia ditinggikan sikit daripada atas stove. Dan cara dia masak karai ni memang simple lah. Dia masak semua benda on the spot dekat atas kuali. Okay, ni cara-cara step-step untuk nak masak karai. So you all pun boleh try lah kot. Siapa yang baca buku Usaha Basikal ni, ramai yang dah try dekat rumah. So cara-cara dia adalah dia masukkan minyak kat dalam kuali sikit. Pada waktu yang sama dia hiris bawang menggunakan pisau
pisau dekat atas kuali. Hirisan bawang tu dimasukkan ke dalam minyak yang sedang dipanaskan lah. So, laju betul dia potong. Dia hiris tomato pula dekat atas kuali tu dan masukkan juga kat dalam kuali terus, dan dia pecahkan 3 biji telur dan terus masukkan ke dalam kuali. Lepas tu dia tambahkan hirisan cili, terus dia dimasukkan ke dalam kuali juga. Belum sempat telur tu masak sepenuhnya, dia terus tutup api. Lepas tu dia masukkan garam sikit dekat dalam kuali tu. Dah siap. Tak sampai 5 minit pun rasanya. Dia pun hidangkan karai dalam kuali kecil tadi pada kami lah. Itu cara mereka makan, terus cedok daripada kuali. Contoh macam kita orang Melayu ni, kita masuk dalam pinggan dulu and then baru makan menggunakan pinggan kan. Tapi dia menggunakan kuali lah. Dan masa tu saya ajak lah Pakcik Fakruddin, jom kita makan sekali. Dan dia kata tak apa, dia dah makan lah, so makanlah sendiri. Tak lama lepas tu Abdullah pun balik. Dia bawa beberapa roti steering yang besar, masih panas-panas lagi. Saya tak pasti dia beli dekat kedai mana, dan biasanya orang akan makan karai ni dengan roti lah. Saya ajak Abdullah sekali, jom lah kita makan sekali ya. Dan masa tu Abdullah pun duduk dekat tepi kami lah, tapi dia tengok je, dia tak makan. Dan sambil kami makan, kami bersembang lah dengan diorang ni. Ada beberapa perkataan je yang kami faham, tapi selebihnya tu kami banyak diam lah. Dan saya pun tak tahu sebenarnya diorang ni cakap bahasa apa sebenarnya. Dan saya agak diorang ni cakap bahasa Farsi. Saya tanyalah dekat Abdullah, kat sini mana masjid? Sebab kita orang nak solat zuhur. Dan dia kata kat sini tak ada masjid. Dia ngeleng kepala lah. Maksud saya sebut masjid, dia faham. Saya cakap okey lah. So maksudnya kami kena sambung kayuh untuk nak mencari masjid lah. Sebelum kami sambung kayuh, saya bagi duit pada Adillah untuk bayar kepada Pakcik Fakruddin lah. Adillah pun ambil duit tu dan bagi kepada Pakcik Fakruddin. Dan Pakcik Fakruddin dia kata no, it's okay. Dia kata rupanya Pakcik Fakruddin dengan Abdullah ni dia nak belanja kami makan dan minum. Alhamdulillah. Kami berdoakan Pakcik Fakruddin dengan Abdullah ni dilimpahkan lagi rezeki, diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Pakcik Fakruddin dengan Abdullah, dan kami pun teruskanlah kayuhan. Dan masa tu Adillah dia sempat selit duit kat Abdullah, dan Abdullah dia tak tolak lah, dia ambil duit tu. Alhamdulillah. Kami bersalam, diorang sebut mamnun, dan saya pun sebutlah mamnun. Saya tak tahu apa maksud mamnun, tapi saya sebutlah mamnun juga, dan kami pun teruskanlah kayuhan. Dan waktu tengah kayuh tu Adillah dia tanya saya, bang, mamnun tu apa? Abang sebut mamnun tadi. Saya pun tak tahu mamnun tu apa. Cuba yang Google mamnun tu apa. Abang rasa mamnun tu terima kasih. So Adillah pun dia buka lah Google Translate, dan dia cari mamnun tu bahasa apa, dan rupanya mamnun tu adalah bahasa Farsi. Maksud dia adalah terima kasih. So betul lah, maksudnya orang Afghanistan ni dia bercakap bahasa Farsi. Macam biasalah kami masuk Afghanistan ni, kami tak tahu orang kat situ cakap bahasa apa, berapa harga barang-barang kat situ, semua kami tak pernah study. Dan kami memang suka bila masuk baru kami belajar. Itu cara kami belajar lah. Dan masa tu Adillah cakap dia dah buka Google, dia kata kat Afghanistan ni ada 2 bahasa besar lah. Satu bahasa Farsi, satu bahasa Pashtun. Mamnun tu adalah bahasa Farsi. Waktu kami kayuh tu Adillah tanya, tak ada rumah ke dekat sini bang? Sebab nampak kawasan padang pasir kan. So masa tu saya cakap macam tak ada rumah kan. Tapi cuba tengok dekat hujung sana, saya ada nampak satu bangunan, tapi warna dia sebiji macam warna pasir-pasir, tanah-tanah dekat situ. Warna coklat juga bangunan tu. Dinding dia batu bata, tapi dia berbentuk kotak. Warna dia memang sama lah. Kami sampai ke satu bangunan yang ada bercat putih, dia berpagar. Dan masa tu saya cakap, abang rasa ni masjid kot ni kan, sebab ada speaker dekat luar. Jomlah try masuk. Dan masa tu saya pun masuk dulu. Saya dengan Adillah tolak basikal masuk kat dalam ruangan berpagar tu, dan saya try buka pintu. Dia betul lah, dia adalah masjid. Waktu tu tiba-tiba ada seorang lelaki datang masuk. Dia tak tegur apa pun kami. Dia terus masuk ke dalam bangunan tu, dan tiba-tiba dengar bunyi azan daripada corong speaker lah. Okay, dan masa tu saya decide nak solat berjemaah dengan lelaki kat dalam tu. Dan saya minta Adillah untuk tunggu dekat luar dan jaga basikal dekat luar dululah. Selepas habis solat, saya pun keluar dan saya suruh Adillah masuk untuk solat. Dan Alhamdulillah ada ruang wanita dekat masjid kecil tu. Jarang sebenarnya dekat negara-negara yang bermazhab Hanafi ni, ataupun negara-negara stan ni, ada ruang untuk wanita. Dan waktu saya duduk kat luar tu, saya perhatikanlah kereta keluar masuk, lalu lalang semua kan. So saya tunggu. Lama juga Adillah ni solat. Saya agak ni, ini mesti dia bukan solat, tapi rasanya dia tertidur ni kan. Saya pun telak lah langsir dekat bahagian perempuan, dan saya nampak Adillah tengah tidur. Saya biarkan je lah, sebab sekarang ni memang waktu tidur dia pun Saya pun keluar lah. Saya cubalah duduk dekat basikal dan cuba lelapkan mata, tidur sambil duduk lah dekat luar. Waktu saya tengah duduk dekat luar tu, tiba-tiba ada sekumpulan budak-budak perempuan masuk ke masjid tu, dan terus pergi ke tempat perempuan. Tak berapa lama lepas tu nampak Adillah keluar. So Adillah dia terkejut lah kot bila budak-budak tu masuk kan. Tu Adillah cakap, minta maaf bang, ayang tertidur tadi. Saya cakap saya faham lah, sebab sekarang ni memang tengah panas
panas terik ni memang adalah waktu yang paling best tidur lah. Dan masa tu ada seorang lelaki berjambang yang masuk juga dekat kawasan perempuan tu. Dan kita orang agak diorang ni kelas Al-Quran lah, kelas mengajar Al-Quran. Mungkin lelaki tu yang mengajar budak-budak perempuan tu. So kami pun teruskanlah siap-siap dan kami pun teruskanlah kayuhan. Dan waktu tengah kayuh tu Adilah tanya, "Bang, malam ni kita nak tidur dekat mana?" Masa tu kami dah sampai ke satu tempat, nama dia adalah Naibabat. Kami sampai ke pekan tu, saya pun tak decide lagi nak tidur dekat mana. Tapi sebelum cari hotel, masa tu saya decide untuk pergi ke restoran dululah. Kat restoran kita boleh makan dulu dan kita tanyalah orang dekat sekeliling tu dekat mana hotel yang terdekat dekat sini. Kami sampai kat satu persimpangan masa tu, kami tak tahu nak masuk kanan ke nak masuk kiri. Kami nampak ada ramai lelaki-lelaki yang dekat tepi-tepi jalan tu, dan ada wanita juga yang memakai burqa, maksudnya kain hitam daripada atas sampai ke bawah, dan mata dia ditutup dengan jaring tudung dia tu lah. So maksudnya memang tak nampak langsung muka dia, tak nampak langsung bentuk perempuan tu. Tapi kita tahulah itu adalah perempuan kan. Itulah pertama kali kami nampak perempuan di Afghanistan. Kami melintasilah perempuan tu kan. Rupanya dia pegang mangkuk untuk meminta sedekah lah. Kami buat-buat tak tahu je lah bila lalu. Sebab kami takut bila kami sedekah, takut orang serbu kan. Sebab benda ni berlaku dekat India dulu, mungkin akan berlaku di sini jugalah. Sebenarnya Mazar Sharif tinggal lagi 25 km je. Tapi disebabkan dah nak gelap, kami decide untuk nak berhenti awal lah. Sebab askar Munir tu cakap berhenti awal, jangan kayuh malam sebab bahaya. So kami decide untuk nak berhenti awal. Untuk nak kurangkan risiko, kami buat keputusan untuk nak berhenti dekat restoran lah. Waktu kami berhenti kat restoran tu, kami parking lah basikal kami dekat tepi restoran tu. Orang-orang lelaki yang lepak dekat luar semua pandang kami atas bawah kan. Mungkin sebab jarang lah ada traveller yang datang ke sini, maybe lah diorang ni tengok macam tu. Masa tu saya cakap dengan Adilah, "Okay, tunggu jap dekat luar, jaga basikal jap, abang nak tengok kat dalam. Kalau ada tempat duduk kat dalam, kita masuk kat dalam lah." Dan lepas saya masuk tu, saya tengok okay, beberapa saat lepas tu saya keluar dengan Adilah, "Yang kita duduk dalam lah, ada satu tempat duduk lah untuk kita." Kami pun parking basikal dekat luar, kami ikat basikal kami dua-dua dan kami tutup dengan kain. Saya dengan Adilah pun masuklah kat dalam kedai. So bila masuk dalam kedai, semua lelaki. So tak ada langsung perempuan kat dalam kedai tu. Kami ambil tempat paling hujung sekali. So diorang ni, diorang tak duduk dekat atas kerusi tau. Dia ada pangkin. Semua orang makan dekat situ duduk bersila. Kami duduk kat satu pangkin hujung sekali, kami duduk bersila dekat situ lah. Dan masa tu kami perasan kat situ memang tak ada perempuan lah. So maksudnya yang jaga kaunternya lelaki, tukang masaknya lelaki, yang ambil order semuanya lelaki. Dan kami buat kesimpulan awal, wanita kat Afghanistan ni diorang tak bekerja lah. Maksudnya semua kerja lelaki yang buat, perempuan hanya duduk rumah. Untunglah order lah 2 karai. Sebab itu je yang saya tahu. Saya tak tahu ada makanan lain kat Afghanistan. Sebab hari pertama makan karai, hari kedua pun Pakcik Fakrudin sediakan karai. Kita orang order karai je lah yang kita orang tahu kan. Dan masa saya tanyalah kepada penjaga kaunter tadi, kat mana hotel? Dan penjaga kaunter kata kat sini memang tak ada hotel. Dan masa Adilah tanyalah, "So kalau tak ada hotel macam mana? Kita nak camping ke?" Masa saya cakap tak sesuai kot, sebab kita kat pekan ni. So camping kat pekan ni bahaya jugalah. Okay, disebabkan ada ramai manusia kat sini. Kalau kat kawasan kampung ataupun kawasan yang tak ada orang, masih okey lagi lah. Dan masa dah nak masuk waktu maghrib lah, Adilah suruh saya pergi solat dululah. Sebab dia nampak ada jemaah yang tengah solat dekat ada satu pangkin tu yang kosong, diorang solat dekat situ berjemaah. Okay lah, saya pun nak pergi berjemaah dengan diorang lah. So saya pun nak ambil spray untuk nak ambil uduk. Dan bila nak join je jemaah, diorang dah habis solat lah. Saya solat seorang masa tu. Bila dah habis solat, saya suruh Adilah pula pergi solat. Masa tu saya pun berjumpa lah dengan owner kedai tadi, nama dia Ramzan, yang duduk kat kaunter. Saya tanya, "Boleh tak kalau malam ni kami bermalam dekat sini?" Dan dia kata okey je, tak ada masalah, boleh je bermalam dekat sini. Dan Alhamdulillah, rezeki lah untuk kami dapat bermalam dekat situ. Tapi cara Ramzan jawab tu macam okey, dia tu macam ada problem tau. Masa tu saya adalah sikit syak wasangka pada waktu tu kan. Ekspresi muka dia tu macam merisaukan sesuatu lah. Tapi masa tu saya dah tak ada pilihan selain daripada tawakal sepenuhnya pada Allah SWT lah. Saya pun bersalam dengan dia lah. Saya kenalkan diri saya, nama saya Ahmad. Dan masa tu malam tu saya rasa malam yang sangat panjang lah. Dan pada waktu tu saya tengok Adilah, dia dah tersengguk-sengguk lah disebabkan kepenatan kan. Dan pelanggan-pelanggan kat situ semua orang tak balik lagi. Kami decide untuk nak tidur selepas semua customer-customer kat situ dah balik, barulah kami tidur lah. Sebab agak macam janggal lah bila ada lagi customer dekat situ, kami tidur dekat situ kan. Diorang ni semua tengok TV dan saya pun buat-buat lah tengok TV. Dan masa Adilah dia dah ngantuk sangat, saya cakap tidurlah dekat atas riba saya. So masa saya ambil kain, saya tutup terus kepala dia, saya terus tutup dia lah. So masa tu saya bersandar, Adilah dia tidur dekat riba saya lah. Orang-orang dekat sekeliling tu, ada seorang lelaki tu, dia lepas tengok TV dia tengok kami, dia tengok TV dia tengok kami. So saya macam kenapa pula dia ni asyik tengok kita je kan. Saya dapat rasa lah jantung saya masa tu berdegup kencang lebih daripada biasa. Masa tu dah rasa cemas, seram, gemetar lah. Dan masa tu memang tak boleh tidur lah. Dan saya rasa macam setiap pergerakan saya tu akan ada mata yang sedang memerhati. Okay, dan masa tu saya tengok dekat televisyen, masa tu ada rancangan, saya tak pasti rancangan apa, mungkin berita kot. Ada perempuan-perempuan Afghanistan pakai baju warna-warni,
masih lagi berburqa dan pegang AK-47. Saya rasa mungkin dia tengah jaga kat border lah. Maksudnya askar-askar perempuan pun ada sebenarnya dekat Afghanistan ni. Okey, dan tepat jam 11 malam barulah semua pelanggan beredar dan lelaki yang pandang-pandang kami pun dah keluar lah daripada restoran. Alhamdulillah. Dan masa tu kami terus decide untuk nak tidur dekat situ. Diorang pun tutup kedai. Seorang pekerja dia, nama dia Norlan, dia suruh kami bawa masuk basikal ke dalam dan letak dalam store lah. Masa tu Adilah dah tidur. Saya kemas basikal, cabut balik kunci dan tolak masuk kat dalam store lah. Dan basikal Adilah pun sama, masukkan dalam store. Tapi barang-barang berharga macam laptop, macam apa benda-benda yang kami perlu untuk nak pakai, macam sleeping bag ataupun barang-barang baju yang kami nak pakai untuk tidur, so saya keluarkan siap-siap. Dan basikal kami dua masukkan dalam store dan store tu dikunci lah. Saya ambil satu bucu dekat kedai tu dan saya bentangkan sleeping bag dan saya kejut Adilah untuk masuk dalam sleeping bag lah. Bila Adilah dah masuk dalam sleeping bag, barulah saya get ready untuk nak tidur lah. Rupanya Ramzan dengan Norlan tu, yang pekerja kedai tadi tu, pun sama juga tidur kat dalam restoran. So saya rasa agak selamat lah bila ada owner dia sendiri yang tidur dekat dalam tu kan. Dan masa tu barulah saya letak kepala, tapi masih belum tidur lagi sebab saya masih lagi berhati-hati lah. So saya ambil pisau, saya letak berdekatan dengan saya pisau tu supaya apa-apa yang berlaku saya boleh ambil terus pisau tu lah. Punyalah rasa nervousnya tu kan. Akhir sekali saya tewas juga, tertidur juga. Dan sesekali waktu saya tidur tu saya terkejut juga. Kejut sebab apa? Sebab dengar orang lain berdengkur kan. Saya tak pasti saya pun berdengkur ke tak, tapi saya terkejut lah bila dengar orang lain berdengkur kan. Saya sambunglah tidur balik. Sampailah waktu tu pukul 6 pagi saya terjaga sebabkan pekerja-pekerja kat situ semua dah bangun dan dah start memasak. Bunyi ketang, bunyi periuk semua. Dia semua dah start masak lah. Dan masa saya pun terus kejut Adilah. Yang diorang ni dah start masak ni, mungkin untuk nak get ready untuk breakfast kan. Kami pun bangun. Masa tu terus bungkus kami punya sleeping bag dan saya minta Norlan untuk buka store dan ambil barang-barang kami dan bersiap-siap lah. Dan masa tu saya dengan Adilah kami solat berjemaah sama-sama dan kami terus siapkan basikal kami tolak basikal kami kat luar dan kami terus order karai lagi lah dengan Ramzan tadi. Okay, kami order lagi 2 karai sebelum kami mulakan kayuhan. Bila dah selepas sarapan, kami dah siap-siap berkemas dan masa tu ada beberapa orang lelaki lah yang datang ke rumah kami dan dia bersembang dalam bahasa yang kami tak faham lah. Mungkin Parsi, mungkin Pashtun, kami tak tahu. Dan kami pun tak tahu nak respon macam mana. Dan tiba-tiba ada seorang lelaki datang, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Nama dia adalah Hamidullah Mizat. Masa tu dia agak kelakar jugalah. Mungkin dia adalah lelaki yang kelakar dekat kawasan tu sebab setiap kali dia cakap semua orang ketawa tau dekat situ. Saya pun layan je lah kan dengan dia kan, cakap bahasa Inggeris semua. Alhamdulillah lah. Bila dia orang bertanya pada Hamidullah ni, dan Hamidullah ni translate lah kepada lelaki-lelaki tu. Dan masa tu Hamidullah ni tanyalah, "You all ni tak takut ke?" "Takut kenapa?" "Sebab dia kata tempat yang you all tidur ni sebenarnya adalah tempat Taliban. Tak takut ke?" Oh, masa tu barulah saya tahu. Rupanya tempat kami tidur tu adalah sarang Taliban. Memang dia punya puat dekat situ. Okay? Dan masa tu Hamidullah ni ceritalah sebenarnya Taliban ni tak jahat pun. Okay, Taliban ni asalnya nama daripada Talib kan, daripada pelajar. So diorang ni membela negara dia daripada dijajah oleh US. Diorang tak bahaya kepada orang luar, tapi diorang ni sangat bahaya kepada orang US yang nak menjajah lah, ataupun kerajaan yang talibarut kepada penjajah. So itu dia punya perjuangan. Barulah saya tahu, oh rupanya orang Taliban ni tak adalah jahat seperti yang diburuk-burukkan oleh media sosial ataupun media barat kan. Kita orang gelak-gelak sama-sama kan, sebab Hamidullah ni memang kelakar lah orang dia kan. Saya ajak diorang ni tangkap gambar sama-sama. So kami pun bergambar lah sama-sama dan saya cakap saya nak beritahu kepada satu dunia yang Taliban ni adalah orang yang baik. Okay, Alhamdulillah. Dan lepas habis sarapan tu, kami bayar duit dekat Ramzan, dekat kaunter, dan kami bayar sekali lah untuk kami bermalam-malam tadi. Tapi dia hanya ambil duit yang kami sarapan tu je. So kami bermalam tu dia tak ambil langsung duit. Kami pun ucap terima kasih lah banyak-banyak kepada Ramzan. Kami berdoa lah semoga kami semua berjumpa semula dekat syurga nanti. Amin. Itu adalah hari yang kedua kami berada dekat Afghanistan lah. So kami pun teruskanlah kayuhan untuk terus ke arah Mazar-i Sharif. Dan masa tu kami sampai dekat Mazar-i Sharif dalam pukul 11 pagi, sebab dalam 25 km je daripada Naibabat, tempat yang kami tidur malam tadi kan. Dan masa tu saya terus kontak dengan Amirul lah. Kami beritahu yang kami ni dah sampai dekat Serar Institute English Language Academy. Itulah tempat Amirul dengan Aiman tidur. Dekat situlah host yang diorang suruh tidur dekat situ. Okay. Dan masa tu Amirul kata tunggu kejap, dia keluar. Tak lama lepas tu pintu pun dibuka. Dan masa tu bukan Amirul dengan Aiman je keluar, tapi ada seorang lelaki yang pengusaha Serar Academy. Masa tu Amirul kenalkan, ni adalah Sir Farid lah. Sir Farid ni dia adalah pengusaha Serar Academy. So maksudnya dia owner kepada Akademi Bahasa Inggeris tu lah. Dia cakap dengan kami, "Welcome to Mazar-i Sharif." Dan dia tanya macam mana perjalanan kami daripada border sampai ke sini. Saya cakap okey, tak ada masalah. Alhamdulillah 2 malam kami bermalam dekat restoran lah. Saya cakap lah orang-orang kat sini memang sangat baik. Dia memang menyantuni kami. Dia tak nak ambil duit bila kita nak bayar kan. So Farid ni cakap memang betul, dekat Afghanistan ni memang orang dia memang baik-baik, dia kata. Dan dia suruh kami parking lah basikal dekat luar dan dia ajak masuk kat dalam lah. Dan masa tu sesi belajar tengah berlangsung. Okay? Dan ada beberapa kelas yang ada penuh dengan murid dekat situ. Serat Academy ni sebenarnya adalah pusat tuition yang ajar bahasa Inggeris. So ada banyak level lah, bermula daripada
asas sampailah ke profesional. Dan masa tu baru saya sedar lah, patutlah orang Afghanistan ni ramai boleh cakap bahasa Inggeris kan. Kami dibawa ke satu kelas kosong, dia ada beberapa tingkat, rasanya 4 tingkat, dan saya dibawa ke tingkat paling atas sekali, tingkat 4, dan dia kata kami boleh bermalam dalam kelas tu lah sebab kelas tu tak digunakan, dia kata. Dan masa saya tanyalah dengan Amirul, diorang tidur dekat mana? Dan Amirul kata dia tidur dekat bilik dekat bawah lah, tapi sekarang ni bilik tu tengah digunakan untuk mengajar. So maksudnya waktu dia mengajar, waktu guru-guru mengajar, dia terpaksa keluar lah daripada bilik tu, merayap keluar sana. Lepas tu bila dah habis waktu kelas, dia barulah dia boleh masuk untuk nak berehat ataupun nak tidur. Amirul cakap nak buat macam mana kan, kita menumpang je. Alhamdulillah adalah tempat untuk nak berteduh kan, daripada sejuk dekat luar kan. Dan masa kami tengah lepak kat dalam bilik tu, tengah-tengah lepak, dia sediakan chai untuk kami, dan ada beberapa guru lelaki lagi juga yang masuk kat dalam bilik tu dan memperkenalkan dirilah. So saya berkenalan dengan beberapa cikgu, cikgu bahasa Inggeris. Yang pertama adalah Sir Nasib, Sir Mahdi, Sir Samim, Sir Harun Mas'ud dan Sir Atikullah. So ada 5 lelaki yang lain yang masuk. So kami pun bersembang dengan diorang, dan alhamdulillah semua cikgu ni adalah cikgu bahasa Inggeris. Semua cikgu boleh cakap bahasa Inggeris. So senanglah kami untuk nak bersembang dekat situ. Saya rasa sampai sini saja untuk saya nak kongsikan. So insyaAllah pada minggu depan saya akan kongsikan pengalaman kami bermalam, beberapa hari bermalam dekat Serar Academy ni. Dan masa itulah baru saya berkenalan dengan seorang cikgu Syiah. Okay, dan ada beberapa lagi topik, beberapa lagi bab yang saya akan kongsikan pada minggu depan. Kami berkenalan juga dengan keluarga besar Farid, dan kami berjalanlah dekat sekitar Mazar Sharif. Alright, so kita berjumpa lagi pada minggu akan datang. Saya Ahmad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hikmah, saksikanlah.